Kenapa? Itu enjin ni? Banyak benda nak buat. Ya. Salah satunya tire bag, power filter, gearbox. Slow sangat aku cakap. Dia banyak tapi tengah buat satu-satu. Saya oil seal, converter oil seal lah. Converter oil seal, flywheel oil seal, belting, water pump. Oh, water pump sekali. Dah lama ni dah kucang. Banyak lah. Banyak. Tak payah turun enjin, kalau satu benda je. Persona punya enjin. Kalau yang tanya mana Toyota je kita buat. Tak! Daripada Toyota pun kita buat. Boleh. Masuk oil seal baru, oil seal lama. Ni lah oil seal lama. Ada satu kes kita macam buat Allah Akbar. Macam buat keropok tau. Kerak dia punya keras. Ni okey lah lagi. Tapi tu lah, dah ada leaking. Kita tukar lah ni. Macam ni. Ni gearbox dia kat sini dah. Torque converter oil seal dia dah bocor. So kita tukar je torque converter oil seal. Yang ni macam-macam lah. Seal, timing bag, water pump, semua tukar baru. Buat kata nak keep beres nak keep. Boleh pakai lagi tapi dah start tukar. Nampak tak kipas dia ni? Ni original. Dia bukan pusing Ada pitting. Tunggu masa bocor. Kita malah ni. Okay, beres. Satu set dah tukar semua. Apa lagi? Boleh like, follow, komen dan share. Jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.